Okey sahabat, kita dalam perjalanan ke Tanjung Batu Pantai Remis lah. Kita jalan dalam apa ni, jalan-jalan yang berlepak lah, berlepak jalan Kuari. So tengoklah, kalau ada ni sampai nanti kita akan update lagi bila kita sampai di spot nanti. Okey, tengok jalannya, yang goyang. Okey, so kita jumpa di sana. Lanjut. Okey sahabat, kita baru sampai tempatnya. So nanti kita tengoklah. Kita cari gelama lah di sini. Gelama. Tadi kita bawa pompon dan juga udang mati. Mesti ada potongan ikan sikit lah. So kita tengoklah kalau ada rezeki. Tapi hari ni ada ponton ni. Ponton banyak sangat. Banyak tengok tu. 2 biji ponton untuk isi batu. Bising bunyinya. So tapi tak apalah. Kita cubakan nasib kita hari ni. Sekiranya ada, alhamdulillah. So kita terus. Saya pun dah start mancing. So sudah start lah. Saya pun dah start mancing. So kita tengoklah kalau ada rezeki, kita tunjukkanlah nanti. So kita sampai, tengok bunyi bising. Ada juga lah 2-3 orang di sana memancing. 2-3 orang. Kita tengok kalau ada rezeki. Okey sahabat, pada yang baru singgah di channel saya ni, harap mohon bantu saya subscribe, like dan share serta komen. So semoga sahabat-sahabat semua terhibur menonton video saya kali ini. Okey, kita terus memancing yang kena. Melengkung. Apa? Oh, gerut-gerut. Boleh lah. Gerut juga kot. Gerut juga kot. Gerut-gerut. Ke mana? Boleh lah tu kot. Tengok apa benda tu. Kenapa tu? Berat lah? Tahu ikan apa? Tengok. Melengkung. Oh, tarik. Oh, cantik. Mari sini. Oh, gelama padu. Okey, lanjut. Okey. Dapat lagi. Alright. Tu dia. Gelama papan. Okey. Padu. Okey, tengok apa yang kena. Tengok apa yang kena. Kecil kot. Laju ya, kecil kot. Mana ikan ni? Ikan gelama kot. Ni lah. Ke? Mana ikan? Gerut-gerut. Oh, tu pula kena pula. Oi. Dia pula kena. Melengkung pula dia. Double strike. Ni gerut-gerut. Dia terlepaskan balik yang kecil.
tu tahu. Macam mana dapat tu tahu. Melengkung juga. Oh, gelama. Sini. Sini. Oh, padu. Sikit sana. Oh, tu dia gelama. Sok. Wih. Okey dah. Lanjut. Wih, jatuh dah. Tu dia. Gelama. Duduk. Lepas kamera ni. Ni okey ke? Gula-gula ni. Kecil tak? Okey, lanjut. Ini pemandangannya. Saya pernah pakai dah. Tengok. Kita cari gelama ke ni, sahabat. Kita pakai udang hidup. Udang. Sudah mati. Tu dia. Ada juga gelang-gelang yang baru sampai. Ini kalang ekor casting pakai polo. Singgah kalang. Apa yang kena? Tinggal kerak tadi yang tariknya. Ya. Okey. Aduh. Okey. Lama. Okey. Nanti. Okey. Okey, sahabat. So kita berhenti setakat ni saja. Dah petang lah. So ada juga hasil lah, walaupun bising-bising di sini. Jangan kerja tu. Barang apa semua dalam tonton tu. Patu. So ada juga rezeki kita hari ni untuk target kita gelama. Dapatlah gelama papan. Dapat 45 ekor jadilah. Okay, nanti kita tunjukkan hasilnya. Tunjukkan hasilnya sekali ni. Okey. Apa-apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi bantu saya ya dalam subscribe, like dan share serta komen. So kita jumpa lagi di dalam video. Salam hormat dari saya. Ya, kita jumpa lagi. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasilnya hari ini. Oh, kita dapat gelama papan 4 ekor, geruk-geruk 2 ekor. Alhamdulillah. Lepas tadi lepas laut. Okey sahabat, kita jumpa lagi di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah. Kadu rezeki.